Assalamualaikum sahabat. Tengok. Sejambak, secekak, sebanyak-banyak. Bang Salai kalau jumpa pucuk jering, ni pucuk jering pucuknya merah kemerahan ni, purple kepepelan ni, memang ambil makan buat ulam. Tapi taklah hari-hari. Sebab apa? Pucuk yang bersifat kelat sebaiknya selanglah 3 hari, 5 hari, seminggu. Yang hari-hari contoh macam tak ada rasa apa-apa. Sebagai contoh, ulam raja, tenggek burung yang hijau. Hari-hari tak ada masalah. Tapi kalau yang kelat ni sebaiknya 3 hari ataupun ke atas. Tak perlu hari-hari. Baik untuk mata. Kalau cirit birit pun boleh amalkan. Kalau sakit perut, cirit birit, tak nak berhenti, ambil pucuk dia ni. Ni macam ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak ada apa benda, insyaAllah. Ngak je. Sebab apa? Dia kelat berlemak. Kalau kata makan dengan nasi, letak sambal, memang A lah. Tengok pucuk dia. Memang banyak. Memang banyak. Ni pucuk jering. Okey. Ini bukanlah Abang Salai nak makan semua ni, yang hijau nanti buang lah. Saja ada parang tadi. Terus ambil potong-potong. Nanti balik pilih, ambil yang muda-muda macam ni, sedap. Ni ambil lebih, boleh bagi jiran. Right, bye-bye.